Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim imamil muttaqin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila da'watihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada malam yang mulia ini, untuk kesekian kalinya kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama duduk berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu, nescaya Allah akan perjalankan orang itu akan jalan-jalan untuk ke syurga Allah. Tuan dan puan-puan sidang jemaah, kita bukan sahaja berjalan menuju ke majlis ilmu, bahkan sekarang ini kita sedang berada di dalam majlis ilmu. Maka untuk orang yang duduk di dalam majlis ilmu pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsinya, Allah azza wa jalla berfirman kepada para malaikatnya, untuk mereka yang duduk di dalam majlis ilmu, mereka akan dapat dua perkara ini daripada Allah. Yang pertama, mereka yang duduk di dalam majlis ilmu akan mendapat rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah. Dalam hidup ini, apabila seseorang mendapat rahmat atau kasih sayang daripada Allah, percaya dan yakinlah, tak akan ada yang sempit, melainkan akan diperluaskan untuknya. Tidak akan ada yang susah, melainkan akan dipermudahkan untuknya. Dan tidak akan ada yang sedikit,
melainkan akan diberi kecukupan untuk. Itu yang terjadi apabila seseorang mendapat rahmat atau kasih sayang daripada Allah. Bagaimana cara kita nak dapatkan rahmat Allah itu? Ada banyak cara. Maka antara caranya, kita duduklah, kita datanglah kepada majlisnya. Perkara kedua, Allah bagi tahu kepada malaikat untuk mereka yang duduk dalam majlis ini, mereka akan dapat maghfirah ataupun pengampunan daripada Allah. Ada banyak cara bagaimana Allah boleh ampunkan dosa seseorang manusia. Allah boleh ampunkan dosa seseorang manusia melalui sembahyang sunat taubatnya. Allah boleh ampunkan dosa seseorang manusia melalui istighfarnya. Itu banyakkan istighfar. Allah boleh ampunkan dosa manusia melalui wudu ataupun air sembahyangnya. Setiap kali dia berwudu, maka gugurlah dosa-dosa ini. Allah boleh ampunkan dosa manusia melalui ucapan salamnya. Kita jumpa saudara seagama dengan kita, kita bagi salam, Assalamualaikum, gugur dosa kita. Kalau boleh, biarlah kita digelar Haji Najib, Assalamualaikum. Di Mu'in, Assalamualaikum. Jangan digelar Haji Najib hak organ, tak elok tu kan. Biarlah gelarannya elok kan. Untuk guru saya, salah seorang lah, dia orang masjid tanah. Biasa orang tu dia tak reti nak share location pakai handphone kan. Dia kata, kau sampai kat masjid tanah tu, kau pergi nama kampung. Saya buka dalam Waze, ada nama kampung pula. Dia kata, kau sampai kat kampung tu, kau tanya ke orang kampung, mana dia rumah Haji Ibrahim, Assalamualaikum. Semua orang kampung dengar. Agak-agak kenapa bapa dia dapat gelaran Ibrahim, Assalamualaikum? Sebab masa hayat bapa dia dalam kampung, ya, bapa dia ni asal jumpa orang je mesti dia dulu bagi salam. Walaupun berulang kali muka yang sama juga dia jumpa, dia tetap bagi salam. Kerana tu dalam Islam, walaupun hukumnya berbeza, hukum memberi salam sunat, hukum menjawab salam wajib. Tetapi keutamaan, kelebihan lebih kepada orang yang memberi salam, bukan orang yang menjawab salam. Kerana itu kita rebut memberi salam. Setiap kali kita memberi salam, gugur dosa-dosa. Allah juga boleh ampunkan dosa seseorang itu dengan cara apabila dia bersalaman, dia berjabat tangan. Tak cukup dengan dia memberi salam, dia berjabat tangan. Setiap kali bila kita berjabat tangan, gugur dosa-dosa. Maknanya apa? Ada banyak cara Allah boleh ampunkan dosa seseorang manusia itu. Antaranya termasuklah apabila kita datang dan kita duduk di dalam majlis ilmu. Besar kelebihan dia. Dan tu tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dah tahu ini kelebihan dia. Ya, tuan-tuan duduklah. Kalau tak faham pun buat faham. Kalau mengantuk, tidur. Kerana tidur di dalam majlis ilmu
lebih afdal daripada langsung tak datang majlis. Tapi kalau boleh pesan ke kawan sebelah, nanti kalau ustaz ni habis ceramah dia, tolong kejutkan. Saya cakap ni benda betul. Tuan-tuan, ada satu orang datuk ni, dia baik, dia suka jamu orang. Dia ada kebun durian, dia ada kebun buah-buahan. Contoh malam tadi saya kuliah, dia jamu dengan cempedak tu. Dia punya kebun musang king saja dekat Pahang ada 150 pokok musang king. Itu belum campur durian-durian lain lagi. Oh, 60 ekar, 70 ekar kebun durian dia saja. Nah, jadi ceritanya dia ni ada penyakit rahang. Sekali kalau dia kena tu, dia susah nak tidur. Allah Ta'ala uji dia yang itulah. Dia duduk dalam kuliah subuh. Daripada awal kuliah subuh dia duduk, dia tidur sampai dah habis kuliah subuh. Kawan sebelah ni malu nak kejut. Habis kuliah subuh dengan ustaz, dengan jemaah semua pergi kafe belakang, makan, minum. Dia seorang dia tidur dalam dewan solat. Bila dia terjaga, tengok-tengok dia seorang pergi dewan belakang makan. Kata, kenapa kau tak tidur aku? Sebab tu kalau tuan-tuan nak tidur dalam majlis ilmu, boleh pesan dekat kawan sebelah. Jadi kalau dah habis, minta tolong tidur. Faham ya? Muka surat 11, Babul li'an. Ni bukan li'an yang li'an dalam bab munakahat tu, dalam bab nikah kahwin tu. Kalau dalam bab munakahat, dalam bab nikah kahwin tu, li'an dalam bab tu, li'an bermaksud suami mendakwa isteri curang. Itu li'an dalam bab nikah, bab munakahat. Suami mendakwa isterinya telah berlaku curang. Kata suami, wallahi, depan hakim mahkamah syariah lah, watallahi wabillahi, sesungguhnya isteri saya telah curang dengan saya. Contoh, dia ada lelaki lain. Lalu isteri pula bela diri dia depan hakim mahkamah syariah. Berkatalah pihak isteri pula, wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah curang dengan suami saya. Maka dalam kes itu, hakim mahkamah boleh menjatuhkan li'an. Li'an ni maksudnya apa? Gugurlah ataupun terputuslah ikatan perkahwinan. Cuma bezanya bab li'an munakahat tu dengan orang panggil talak 3. Orang yang bercerai dengan talak 3, kalau kata dia nak bersama balik dengan bekas isterinya, boleh, tapi dengan syarat isterinya mestilah bernikah dengan lelaki lain terlebih dahulu. Kalau nasib dia baik, mungkin bekas isteri dia bercerai dengan lelaki, dengan suami baru dia, baru dia boleh kahwin semula dengan pasangan ni. Ataupun orang Melayu kata Cina buta lah. Sebenarnya dalam bab Cina buta ni tak boleh. Dia pakat, nanti dah kahwin, nanti sehari 2 hari kau ceraikan dia, tak boleh. Maksudnya yang dibolehkan, bekas isteri itu berkahwin dengan suami yang baru. Ya, tak ada Tuhan, bekas isteri itu bercerai pula dengan suami yang baru ni. Habis eddahnya bekas isteri itu, baru dia boleh kembali bersama dengan bekas suami ini. Ini dibolehkan. Tapi dalam bab li'an, bila hakim mahkamah memutuskan ikatan perkahwinan mereka dengan sebab li'an tadi itu, maka pasangan ini tak akan boleh kembali bersama untuk selama-lamanya.
Itu beza talak 3 dengan terputusnya ikatan perkahwinan dengan sebab li'an. Tapi li'an di situ, li'an dalam bab munakahat tu, bukan li'an yang kita nak bahas dalam tajuk ni. Faham ya? Kalau dah faham, baru kita masuk hadis ni. Okey, babul li'an. Apa maksud babul li'an dalam hadis ni? Dia kata bab pada menyatakan perbuatan saling melaknat antara sesama manusia. Ni orang panggil bina musyarakah bainas nain. Apa maksud bina musyarakah bainas nain? Dia maki orang tu maki dia. Dia laknat orang tu laknat dia. Ni orang panggil musyarakah bainas nain. Perbuatan itu berlaku antara dua pihak, bukan berlaku antara satu pihak. Faham ni? Ya, sebab tu dia kata bab pada menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan itu saling melaknat sesama mereka. A melaknat B, B melaknat A. Yang itu yang kita nak bincang pada malam. Faham ya? Baik. Hadis marfu', haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakunu yaumal qiyamah syuhada'a wala syufa'a atau kama qala rawahul Bukhari. Baik, hadisnya hadis sahih kedudukan. Ya. Dia kata Imam Bukhari meriwayatkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini hadis yang mula-mula sekali sahabat yang menceritakan hadis itu ialah sahabat yang bernama Abu Darda. Ya, itu cara dia. Maksudnya Imam Bukhari ambil hadis ni daripada guru dia. Guru dia kepada guru, kepada guru, kepada guru, sampailah kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Imam Bukhari ni dia bukan generasi tabi', dia generasi tabi'ut tabi'. Maksudnya sahabat Nabi, zaman selepas sahabat Nabi, zaman selepas sahabat Nabi, selepas sahabat Nabi orang panggil tabi', selepas tabi' tabi'ut tabi'. Jadi Imam Syafi'i dia tabi', Imam Bukhari tabi'ut tabi'. Dia dalam sekitar 200, dalam sekitar itulah, dalam 200 Hijri, 200 hingga 201 hingga 250 Hijri. Ya, ini antara zaman-zaman kegemilangan. Zaman Imam Bukhari ini zaman di mana ilmu hadis, hadis-hadis Nabi ini dah mula dibukukan. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, hadis tidak dibukukan. Kalau ada pun hadis-hadis yang dibukukan di zaman Abu Bakar dan Umar sangat sedikit. Sehingga dalam riwayat menyebut, ditanya kepada Abu Bakar dan Umar, kenapa hadis Nabi tidak dibukukan? Macam sekarang ni lah. Maka Abu Bakar jawab, Umar jawab, aku tidak berhasrat untuk membukukan hadis-hadis Nabi kerana aku khawatir kalau orang Islam pada waktu itu tak boleh membezakan mana satu Al-Quran dan mana satu hadis Nabi. Tuan-tuan bayangkan Saidina Umar zaman dia jadi khalifah, 40 hari berturut-turut dia sembahyang sunat istikharah, minta petunjuk daripada Allah boleh tak boleh untuk dibukukan hadis Nabi. Lalu dalam petunjuk yang dia dapat, apa dia? Dia tak setuju
hadis Nabi dibukukan. Baik, kemudian kegiatan ataupun aktiviti membukukan hadis-hadis Nabi ini bermula dengan lebih aktif di zaman Sayyidina Uthman, ya, radhiyallahu anhu. Walaupun akhirnya dia dibunuh, kan. Bermula zaman Uthman, fitnah sedikit demi sedikit dah mula. Zaman Abu Bakar dah berlaku dah, tapi zaman Uthman lebih kuat lagi. Pasal itulah kita panggil apa? Rasam Osmani bermula zaman Sayyidina Uthman. Orang ni kata cara bacaan aku betul Quran. Yang kawan ni kata pula cara bacaan Quran aku yang betul. Yang ni pula kata cara bacaan Quran aku yang betul. Uthman kata engkau betul, engkau betul, engkau betul. Yang ni engkau rasam Osmani. Gitu. Yang kita baca sekarang lah. Bermula di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Faham? Baik. Jadinya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliaulah sahabat yang mula-mula menceritakan hadis ini. Baik. Beliau, yakni Abu Darda, telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat, dia laknat orang, orang laknat dia. Orang yang suka memaki hamun. Contoh, ada satu hadis Nabi ni. Hadis ni Imam Muslim meriwayatkan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Wahai sahabat, kau tahu tak siapakah golongan manusia yang akan bankrupt? Lalu maka jawab para sahabat Nabi, mereka yang bankrupt ialah mereka yang tidak ada duit, malah dirham malam. Sahabat jawab, manusia yang bankrupt ialah manusia yang tidak mempunyai dirham ataupun duit. Nabi kata bukan. Nabi kata kepada sahabat, wahai sahabat, manusia yang bankrupt ialah manusia yang tak pernah tinggalkan sembahyang. Nabi kata, dia bukan saja sembahyang, bahkan dia laksanakan segala syarat-syarat sembahyang. Dia laksanakan segala rukun-rukun sembahyang. Syarat sembahyang pun dia buat, rukun sembahyang pun dia buat. Apa dia syarat sembahyang? Dia berwuduk, dia pastikan masuk waktu, dia pastikan arah kiblat betul, dia pastikan auratnya ditutup dengan betul. Itu orang panggil syarat sembahyang. Dia pastikan perbuatan dia ketika sembahyang itu semua betul. Itu orang panggil rukun sembahyang. Nabi kata, manusia pertama yang akan bankrupt di sisi Allah nantilah manusia yang datang bertemu dengan Allah dengan sembahyang yang sempurna. Bukan orang tak sembahyang, orang yang sembahyang sempurna. Dengan main-main tentang saya kot. Yang kedua, kata Nabi, manusia yang bankrupt di sisi Allah ialah manusia yang datang bertemu dengan Allah dengan puasa saja. Tak cukup dengan puasa Ramadannya, ditambah pula dengan puasa sunat. Dia ya kan. Ya. Dengan main-main ni. Dan kata Nabi lagi, wahai sahabat, manusia yang bankrupt di sisi Allah nanti ialah manusia yang datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Tak cukup dengan sedekah yang wajib, iaitu zakat, kan? Dia tambah lagi pahala dengan sedekah sunatnya. Sedekahnya ada dua. Yang pertama sedekah wajib, iaitu zakat. Yang kedua sedekah sunat, iaitu sedekah yang biasa kita buat. Masuk duit dalam tabung. Ya, kadang-kadang kita sedekah bagi dekat orang miskin makan.
Dalam Quran Allah bagi jawapan bocor dekat kita. Bukan soalan bocor, jawapan bocor. Siapakah golongan manusia yang Allah akan tambah rezeki untuk mereka? Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah Tuhan yang akan melipat gandakan rezeki ke atas sesiapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat itu Allah terangkan siapa yang Dia kehendaki, iaitulah orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mereka inilah Allah akan tambah, Allah akan lipat gandakan rezeki ke atas mereka. Tapi Nabi kata golongan manusia yang bankrupt di akhirat nanti, iaitu golongan manusia yang datang bertemu dengan Allah dengan zakat, dengan sedekah, tapi dia bankrupt. Tak cukup dengan itu, kata Nabi lagi, golongan manusia yang bankrupt di akhirat nanti, iaitu golongan manusia yang datang bertemu dengan Allah dengan haji dia. Tak cukup dengan haji, umrah lagi. Tapi mereka bankrupt. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa orang sembahyang tapi bankrupt, orang puasa tapi bankrupt, orang zakat tapi bankrupt, orang haji tapi bankrupt? Ada banyak sebab. Antara sebab, kata Nabi, yang pertama, mereka membunuh satu nyawa secara zalim. Yang kedua, kata Nabi, kerana mereka makan harta orang lain secara batil. Dia makan harta orang, dia ambil hak orang secara tak sah, secara batil lah. Ini peringatan untuk saya jugalah, untuk kita semua lah. Memang sedap dia nanti, ya, tapi kena ingat dia punya kesan dia panjang, panjang cerita ke akhirat. Yang ketiga, kenapa mereka-mereka ni bankrupt? Nabi kata mereka ni bankrupt sebab di dunia dulu dia suka fitnah orang. Dia kan suka memfitnah orang. Tuan-tuan tahu tak, kerja perbuatan fitnah ni, kalau di dunia ni lah, ialah kerja yang dilakukan oleh golongan Yahudi ataupun Orientalis saja. Kerja dia fitnah. Yahudi punya kerja macam tu. Dia akan cari, dia nak tengok apa yang dia tak fitnah kat Nabi, apa yang dia tak fitnah dekat Sayyidatina Aisyah. Ini kerja. Nabi kata sebab tu mereka ni bankrupt. Tuan-tuan, sewaktu Sayyidina Ali menjawab jawatan khalifah yang keempat, ada berlaku perselisihan faham dan pendapat sehingga membawa kepada peperangan. Dengan siapa Ali berperang ni? Dengan sahabat Nabi juga, iaitulah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ni dua sahabat yang dijamin syurga. Tahu? Muawiyah ni dijamin syurga sebab dia salah seorang sahabat Nabi yang hadir dalam peperangan Badar, yang 330 orang tu termasuklah Muawiyah. Perang pasal apa? Pasal cerita nak rebut jawatan, nak rebut kuasa ni bukan sekarang, dia dulu pun dah laku. Tuan-tuan jangan ingat zaman sekarang je yang kes nak rebut jawatan, nak rebut kuasa ni
Bukan sekarang dia zaman sahabat dulu dah berlaku, antara Ali dan Muawiyah dah berlaku dah. Baik, Muawiyah dia mempunyai seorang penasihat yang muda dan pintar. Dia ada seorang penasihat yang muda lagi cerdik. Ini penasihat Muawiyah. Manakala Sayyidina Ali, dia mempunyai seorang penasihat yang tua dan wara. Kalau kita diberi pilihan, kita nak penasihat mana satu ni bang? Nak yang tua dan wara ataupun nak yang muda dan pintar? Jadi bang, apa nasihat yang diberi kepada penasihat Muawiyah? Dia kata, wahai Muawiyah, jangan kita berperanglah dengan Ali ini. Dia mempunyai kekuatan bala tentera yang kita tak mampu nak lawan. Kalau kita lawan, memang kita kalah. Apa kata kita buat perjanjian sulit? Nampak? Bila dengar Muawiyah ni dan penasihat dia minta supaya diadakan perjanjian damai, maka penasihat Ali yang tua dan warak ni kata, tak apalah, kita setuju je, kita sangka baiklah, kita mana tahu niat orang. Tapi penyokong Ali ni tak setuju. Jangan, kita dah sikit lagi nak menang ni, sikit lagi, teruskan peperangan ni. Tapi Ali dah setuju sebab dia dinasihat begitu. Baik, disebabkan Ali setuju dengan perjanjian damai tersebut, maka pengikut Ali pecah. Ada sebahagian pengikut Ali yang tinggalkan Ali, dan yang tinggalkan Ali itu dinama Khawarij. Mereka keluar, mereka tinggalkan, mereka tarik sokongan pada Ali, dan itu namanya, golongan ini dinamakan Khawarij. Nabi cerita, kalau kamu tengok, kalau kamu jumpa golongan Khawarij ni, kamu mesti terkejut. Sebab kalau nak bandingkan ibadat kamu dengan ibadat golongan Khawarij ni, jauh kalah ibadat kamu daripada mereka. Sehingga Nabi beritahu apa? Kalau kamu nak jumpa tanda-tanda golongan Khawarij ni zaman tu, kamu tengok dekat bahagian mata mereka ni berlekuk. Kenapa berlekuk? Sebab setiap kali mereka bangun ibadat pada waktu malam, mereka pasti akan menangis di hadapan Allah. Tuan, takat semayang 5 waktu tu, itu lekeh lah. Dia dah biasa dengan kita. Orang ni tak cukup dengan 5 waktu, tak puas semayang sunat, qabliyah, ba'diyah ni, itu biasa. Ni ibadat malam ni, dia punya menangis, dia sampai berlekuk bang. Tengok ada tak berlekuk? Ada? Kita setakat tengok dahi berlekuk tu biasa, ini mata ni berlekuk ni, sebab kesan daripada air mata mereka. Puasa tak cukup dengan puasa Ramadan, tambah dengan puasa sunat, kalah ibadah kamu mereka. Qurannya, zikirnya, iktikafnya, tapi mereka lah yang fitnah Ali. Nampak tu? Mereka lah yang mengkafirkan Ali dengan memang, dan mereka lah yang akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Yang bunuh Ali ni bukan orang tak datang masjid, yang bunuh Ali ni bukan orang tak semayang, yang fitnah Ali ni bukan orang macam orang tak ada ilmu, bukan orang yang tak semayang, bukan orang tak datang masjid. Yang fitnah Ali, yang bunuh Ali ni, siapa dia? Kalah kita. Orang yang datang masjid, orang yang iktikaf ni, orang yang ibadat ni, Masya Allah. Tapi dia yang fitnah Ali, dia yang membunuh. Nabi kata berhati-hati dengan golongan ini. Mereka ni bankrupt, kata Nabi. Kan? Dan Nabi kata lagi, wahai sahabat, kenapa orang semayang, puasa, zakat, haji ni boleh bankrupt di akhirat? Tak cukup dengan fitnah. Mereka ni saling mencerca, mereka melaknat, mereka memaki hamun orang lain. Ikut
Nabi kata mereka ni di akhirat nanti pasti akan bankrupt. Nampak? Kalau kita rasa kita tak nak bankrupt, jangan buat benda. Tapi kalau kita rasa kita nak bankrupt, tafadhal, dipersilakan. Ya? Jangan cakap abang tak payung. Saya dah besar, Nabi dah besar. Ya. Macam mana kita tak suka harta kita dicuri, ya? Jangan kita ambil hak. Macam mana kita tak suka kita difitnah, kita jangan suka memfitnah. Pasal tu Islam ajar kita melalui Al-Quran. Allah ajar kita, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu sesuatu cerita, sesuatu khabar berita, sebagai orang beriman, apa yang perlu kamu buat? Fatabayyanu, usul periksa terlebih dahulu. Bukan telan, bukan disebarkan cerita. Ini bukan ciri orang yang beriman kepada Allah. Kalau kamu tak suka kamu dimaki, kamu dicerca, dilaknat, maka jangan sesekali kamu suka melaknat, mencerca dan memaki hamun Allah. Faham ni? Dia soalan dia tadi, ke saya seorang yang faham? Tak faham tak apa, buat faham je. Boleh? Baik, kita masuk pada kita. Baik. Nabi SAW bersabda. Yang tadi itu mukadimah. Sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat, ya, maka pada hari kiamat kelak, mereka ni yang suka melaknat orang ni, mencaci memaki orang ni, tidak akan menjadi penyaksi ataupun pemberi syafaat. Dia tak akan boleh beri syafaat. Puan-puan dia tak akan boleh beri syafaat pada isteri. Kita suami kita boleh bagi syafaat dekat isteri kita. Sajalah saya melawak dengan orang rumah saya. Saya melawak je. Saya kata saja ni bukan betul-betul. Tonton jangan betul-betul. Saya kata kat dia, dalam syurga besok ada bidadari. Bidadari ni hanya untuk orang lelaki yang masuk syurga je. Orang perempuan tak ada bidadari. Saya melawak tau, ni bukan betul. Jadi saya kata kat dia, besok kan, saya akan rekomen awak masuk syurga. Saya akan rekomen awak masuk syurga. Tapi nanti bila dah sampai masuk dalam syurga, awak jangan kacau saya, sebab saya akan pilih bidadari. Sebab dengan awak ni dah lama sangat dah kat dunia ni. So dalam syurga saya nak akan bidadari. Ceritanya apa? Maksudnya suami boleh beri syafaat pada isteri. Itu je cerita. Tapi yang bab dari itu saya bukan betul-betul kan? Pasal ada video. Besok saya bawa, saya rekomen awak masuk syurga, awak tolong jangan kacau saya. Awak buatlah apa awak nak buat, tapi tolong jangan kacau saya melawak dulu. Kita sebagai bapa, kita boleh beri syafaat pada anak. Kita sebagai guru, kita boleh beri syafaat pada anak murid. Boleh. Tapi hilang semua kelebihan-kelebihan itu apabila kita ambil satu sikap, yang mana sikap kita tu sikap yang suka melaknat orang, suka mencaci maki orang, suka memfitnah orang. Hilang autoriti kita untuk memberi syafaat kepada orang. Walhal setiap manusia ni, kita ni ada kota dia tadi. Kita diberi kota untuk kita beri syafaat kepada individu yang tertentu. Macam tadi lah, kita sebagai suami, kita boleh beri syafaat pada isteri kita. Kita sebagai bapa, kita boleh beri syafaat pada anak kita. Kita sebagai guru, kita boleh beri syafaat pada anak murid kita. Tapi hilang hak tu
yang suka melaknat. Jadi na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan yang ini yang Nabi sebut dalam hadis, wakhzul lisanaka, peliharalah sebaik mungkin mulut kamu atau lidah kamu. Fa innahu dzalika taghlibu syaitan, hanya dengan cara kamu jaga mulut atau lidah kamu saja akan menyelamatkan kamu daripada tipu daya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.